Adakah wujud manusia yang tak percaya kepada Tuhan? Kalau manusia tu bukanlah tak percaya, cuma dia tak pasti Tuhan ada ke tak ni, macam mana? Bagaimana pula kalau manusia tu dia rasa macam ada Tuhan, tapi dia tak tahu macam mana nak kenal Tuhan tu? Bagaimanakah cara yang betul untuk kenal Tuhan? Antara etis dan Firaun, siapa yang lebih teruk? Mengapa tidak boleh ada dua Tuhan atau lebih banyak sekalipun? Bagaimana kalau didakwa Tuhan yang ramai ni tidak mestinya bergaduh, boleh kerjasama? Macam mana nak jawab? Betul tak? Betulkah ada agama yang kata Tuhan ada anak? Macam mana pula tu? Jadi, setakat mana anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita boleh layan soalan-soalan macam ni? Boleh faham bagaimana nak jawab cara mudah, tapi betul. Meh kita dengar lagi soalan-soalan yang mencabar tentang akidah. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa dicipta neraka dan azab yang menakutkan untuk manusia? Islam kata semua agama lain salah, jadi semua orang bukan Islam masuk neraka lah, walaupun mereka yang baik-baik. Kenapa orang Islam berebut-rebut cium batu kat Kaabah tu? Mereka sembah batu tu ke? Islam larang LGBT, tapi bukankah mereka memang lahir begitu? Bukan pilihan mereka. Jika Islam benar, kenapa banyak negara Islam miskin, mundur dan huru-hara? Kenapa kita tidak boleh nampak Tuhan? Kenapa kita perlu sembah atau solat kepada Tuhan sedangkan Tuhan tak perlukan solat kita, tak perlu kita menyembahnya? Kenapa kita perlu diuji lagi sedangkan Tuhan Maha mengetahui? Tuhan dah tahu keputusannya nanti. Kenapa manusia lahir dalam agama yang berbeza-beza, bukan pilihan mereka? Ini macam tak adil sejak lahir lagi, sedangkan Tuhan kan Maha adil. Banyak lagi soalan kalau nak layan, cukuplah dulu. Apa yang penting, kita ibu bapa, abang kakak perlu faham, akidah tu nombor satu. Cabaran isu akidah kepada anak muda, anak remaja memang menggila, memang besar. Dahlah kita hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang agama yang berbeza. Cara faham Tuhan pun berbeza-beza. Belum lagi pengaruh etis, golongan yang menolak kewujudan Tuhan ni. Macam-macam terdedah kat medsos hari ni. Benda-benda yang boleh meragukan, menjejaskan akidah. Soalan-soalan yang pelbagai. Untuk itu, saya cadangkan dapatkanlah buku ini. Buktikan Tuhan itu satu. Untuk anak-anak muda dan anak remaja kita baca. Sekurang-kurangnya sebagai permulaan. Metodologi buku ini mudah, berbentuk soalan dan jawapan. Supaya tak boring. Gaya bahasanya santai dan ceria, tetapi masih ilmiah dan praktikal. Kliklah beg kuning di bawah.